Objektif projek kami adalah untuk mengurangkan pam daripada tersumbat dan meningkatkan kecekapan penggunaan sistem solar. Seterusnya, projek kami dapat menjaga alam sekitar dan mengurangkan kos penggunaan elektrik konvensional. Selain itu, projek kami dapat membantu masyarakat kerana mencipta projek inovasi yang mesra alam dan jimat tenaga. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara kerja projek kami. Masalah utama adalah pump aeration yang kami gunakan mudah tersumbat bila digunakan pada waktu yang lama. Jadi kami mereka satu filter luaran untuk mengelakkan atau mengurangkan pump aeration kami itu tersumbat. Pump aeration kami akan disambungkan kepada panel solar dengan pengawal solar, dan arus elektrik itu akan disalurkan kepada bateri. Kemudian arus elektrik akan disalurkan kepada pump aeration dengan aliran voltan yang sesuai untuk pump aeration kami. Akhir sekali, kami telah menguji filter kami dan mendapati pump aeration tahan lebih lama dan tidak tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzamil bin Muhammad Din, nombor metrik 1081. Kami daripada kumpulan 6. Di sini saya ingin menerangkan tentang bagaimana filter yang kami reka itu berfungsi. First, kami menggunakan panel solar, pengawal solar, bateri, pump aeration 12 volt dan filter yang kami reka untuk mengurangkan pump tersumbat. Seterusnya, kami menggunakan pump aeration 12 volt. Pump ini hanya dapat menerima 12 voltan elektrik sahaja. Sekiranya pump ini menerima lebih voltan, kemungkinan pump aeration ini akan rosak atau tidak berfungsi. Oleh itu, kami menggunakan bateri untuk menyimpan tenaga elektrik dan menyalurkan elektrik yang diperlukan sahaja untuk pump aeration yang kami gunakan. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Faris Safwan bin Putri dan nombor metrik saya 22DTQ24F1102. Jadi kami menggunakan panel solar sebagai pembekal tenaga kepada pump aeration kami. Panel solar yang kami gunakan adalah berjenama Jinko Solar yang berasal daripada China dan hasil keluaran pada tahun 2016. Nama saya Muhammad Akil Wazim bin Safudin, nombor metrik 22DTQ24F1075. Saya akan menerangkan tentang pengawal solar. Seperti yang sudah maklum, pump aeration kami hanya menerima 12 volt sahaja. Maksudnya arus elektrik yang dibekalkan oleh panel solar kepada pump aeration kami hanya boleh melalui 12 volt. Kalau ia melebihi 12 volt, pump aeration kami akan meletup dan terbakar. Oleh itu, kami menggunakan pengawal solar ini terlebih dahulu bagi menguji arus elektrik yang dibekalkan oleh panel solar. Setelah diuji, kami mendapati panel solar ini membekalkan 25 volt, iaitu tinggi melebihi 12 volt. Jadi kami menggunakan pengawal solar terlebih dahulu bagi mengelakkan pam itu terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Nasir, nombor metrik 22DTQ24F1120. Hari ini saya akan menceritakan tentang bateri. Seperti yang telah kita ketahui, pump aeration tersebut hanya dapat menerima arus elektrik sebanyak 12 volt sahaja, manakala panel solar yang membekalkan sebanyak 25 volt. Oleh itu, kami menyambung wayar panel solar ke bateri terlebih dahulu. Setelah disambung ke bateri, barulah kami menyambung wayar ke pump aeration bagi mengelakkan arus yang diterima pump melebihi 12 volt dan terbakar. Setelah diuji, kami mendapati aeration dapat hidup dengan jangka masa yang lama tanpa terbakar dan pelapis kami dapat menapis kotoran dengan baik dari masuk ke pump aeration dan tersumbat. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.